Guys, saya nak kejar fan Maxbo. Jom kita tanya dia sekejap. Okey? Jom. Assalamualaikum, Syam Green. Ya. Nak interview sikit boleh? Salam. Boleh. Boleh. Okay. Sebelum tu nama bang. Nama Noh Hisham. Media sosial Syam Green. Baiklah, Syam Green So datang sini sebagai apa? Sebagai supporter je lah. Kami sokong Maxbo punya ni lah. Event lah. So apa pendapat tentang tournament Maxbo ni hari ni? Rasa tournament ni bagus lah. Kita merapatkan kata semua player badminton boleh mengenali satu sama lain lah. Okey. Saya tahulah brother Syam Green ni dia memang seorang penggemar Maxbo Tegar. Ya, betul. Dari atas sampai bawah barang Maxbo je dia pakai. Saya memang minat Maxbo. So boleh tak bagi sedikit ataupun satu kata-kata yang kenapa Maxbo? Maxbo ni satunya adalah dia murah. Yang kedua dia berkualiti. Seperti raket-raket jenama yang lain. So maksudnya kat sini walaupun harga ekonomi tapi kualiti sama je dengan Kualiti sama je. Ini saya boleh akui lah. Sejak saya pakai Maxbo ni saya rasa macam jatuh cinta. Dengan harga dan kualiti yang saya dapat. Jangan lupa follow Maxbo Malaysia, like, comment and share. Bye.